Azan terlebih dahulu. 1, 2, 3. Aku tak kira hari ni aku nak pergi bayar balik apa yang diorang dah buat kat kita. Boleh. Jom. Cuba bawa bertenang dulu. Kita selesaikan cara kita. Dah, saya sudah bertenang. Tapi budak tu cari saya juga. Aku nak balas hari ni. Aku tak puas hati. Fikir banyak kali pun cepatlah. Gagal kita kalau kita tak balas dendam. Memang gagal, tapi macam mana? Ini aku nak bagi tahu ada cara dia. Jomlah, cakap banyaklah kurang ni. Daripada tadi lagi. Kiri-kiri sesuai bagi dekat muka dorang. Betul tak? Lah, aku pun mau bagi kiri. Tapi aku rasa kanan lagi sedap. Mampus lah nak cakap apa. Aku tahu hari ni kita sampai sana. Nanti dulu. Takkan nak pergi tangan kosong. Bawa dia something. Octagon. Sesuai kita bawa. Hantar dekat kepala dia. Paling pun kita boleh buat oktagon tadi tu kan? Kita bawa triangle juga. Okay, quality over everything sekarang. Kita yang kena pergi buat sekarang. Risaulah, takut tak jadi plan ni. Saya pun risau juga. Sebab kita ni lemah. Tunggu! Saya rasa kita berempat perlu pergi. Ulama pernah mengatakan sabar itu separuh daripada iman. Vivo Depo kan tu? Jom kita pergi pancatkan dia. Wow! Vivo Depo! Kita rosakkan. XWZ26 tu nak... Viva tu! Yang ni lah ni. Yang ni. Zaman berzaman, teguh ikatan, sedap gila lagu tu. Situasinya adalah sekumpulan orang-orang tua yang merindui anaknya tidak pulang ataupun menjenguknya di rumah orang tua. Itulah situasinya. Kita bermula. Huruf A daripada Aiman Junaidi. 1, 2, 3. Anak manalah anak aku ni? Tak jumpa aku. Benar, aku rindu sama anak aku. Cuba kau telefon dia kejap. Datuk dia pun rindu cucu anak dia ni. Datuk. Anak kau duduk mana? Farhana, anak aku tu duduk dekat ibu. Farhana tidak diterima. Tidak diterima. Nama orang Farhana. Farhana, nama anak. Tak kisah. Tak boleh. Tak masuk. Tak urus special. Kau boleh cakap macam ni. Kalau dia macam mana nama anak siapa dia tanya tadi? Duduk mana? For your information. Ataupun anak duduk mana? Feringgi. Bukit Feringgi, Batu Feringgi tau. Farhana tak boleh nama orang. Hanya nama khas sahaja, itu pun untuk abjad yang khas. Huruf F bermula dengan Aina. 1, 2, 3. Firasat aku mengatakan dia duduk sana. Gila, mana mungkin? Harap-harap betul lah anak kau kat sana. Ini aku nak tanya ni. Kau tahu tak? Janganlah tanya, tak tahu. Kalau kau tanya aku, lagi aku tak tahu. Lambat-lambat mesti kau tahu. Mana mungkin dia tahu, dia kan bodoh. Nanti aku fikir macam mana aku nak hilangkan bodoh aku ni. Oh, ni. Mananya anak kau tu? Pusing kepalaku mendengar cerita kamu ni. Kyu Haidar itu ada beritahu aku yang pusing-pusing, tang situ juga pusingnya. Radio semalam ada bagi tahu berita. Ada kemalangan.
Ada. Ada dengan lu. Apa kata kau? Syaitan yang melanggar mereka tu. Syaitan. Tak. Sekarang ni, bak masuk setan apa anak aku ni. Aku dah rindu lah anak aku ni. Untuk kali ke-100, aku tak tahu mana anak aku. Ventulah aku tengok anak aku duduk kemarin di situ. Wow, maksudnya anak kau dah jumpa kau. Ekspedisi anak aku mungkin berakhir bulan depan. Oh, okay. Betul, ekspedisi. Yang penyanyi tu ke? Zaman berzaman, anak kau pasti akan mati dalam nyanyian. Aku dah kata jangan marah dengan budak-budak. Okey. Kenapa? Okey, ya. Silakan satu. Apa yang bercakap apa? Aiman nak. Mula. Anak. Okey. 1, 2, 3, A. Alamak, lama-lama sakit kepala aku ni. Botak je lah kalau sakit. Cuba botak. Okey, cuba dah. Terima kasih, Aiman. Cuba telah digunakan oleh Aina. Okey, si Aina 1, 2, 3. Coklat. Anak aku suka coklat kalau dia datang. Daim, coklat daim. Hewa, dah tua pun nak makan daim. Firasat kau betul. Firasat.